Okey, saya terima, jangan pekik-pekik. Alright, boleh. So, one-on-one dengan saya ni, nak katakan padu macam mana, ni result dia. Anak murid saya, kedai bandel, W Vintage Bandel. Cuba tengok kedai dia ramai orang macam mana. Dia view dia dekat social media, semua padu. Dan sales dia untuk raya ni, dia boleh cecah sebulan RM900,000. Setakat tu je. Untuk brand fashion pula ada, ni anak murid saya, takat 2 tahun dengan saya, Tuan Fuad, Hermosa Wear. Dia punya soul, cuba tengok dekat TikTok, berapa banyak. Dan sales dia waktu raya ni 1.6 juta. Heish. Untuk kedai makan ada Zamira Dapur Kayu. Cuba tengok followers dia dekat TikTok macam mana. Ramai datang kedai dia. Cuba tengok kat sini. Punya ramai sebab strategi campaign yang saya share. Result dia 1 bulan kedai makan RM400,000. Untuk bisnes produk beg kuning, ni anak murid saya Puan Dayah, jual jamu je dekat beg kuning. Cuba tengok 18 hari 1 juta. Bukan nak bohong-bohong ni betul ni. Apa yang korang dapat kalau one-on-one bersama dengan saya? Mari saya tunjukkan. Direct access dengan saya terus. Customize strategi untuk bisnes dia je. Bukannya pergi seminar ramai-ramai orang, general strategi, nak apply pun tak boleh. Dapat nombor phone personal saya, boleh wasabi saya bila-bila, boleh call bila-bila untuk direct access strategi. Barulah laju. Yang seterusnya bukan founder je tahu one-on-one dengan saya. Boleh bawa team sekali, belajar praktikal terus, terutamanya ads punya setting. So macam mana? Saya tak pakai-pakai dah. Saya tak jerit-jerit dah. Apa macam? Berminat? Ni harga one-on-one bersama dengan saya. On. Baca kisah kat bawah.